Salam rakan-rakan, saya Typhoon. Saya ingin mengucapkan salam, hormat dan kasih sayang yang penuh kepada anda semua di hari yang baru ini. Singa-singa saya, harimau-harimau saya, semuanya ada bersama saya hari ini. Masya Allah kepada singa-singa saya. Sekarang, setiap kali saya mula video, Carlos sentiasa ada di sisi saya. Sebabnya adalah kerana si raksasa ini asyik menjerit rakan-rakan. Dia asyik cari pasal dengan semua orang. Apa jenis singa ni? Kenapa lelaki ni marah pada semua orang? Tengok, sekarang dia marah pada Zainab pula. Zainab, dia marah pada kamu, anakku. Kamu dengar tak, Zainab? Tengok, abang, dia asyik cari anjing untuk diajak bergaduh. Tengok. Hei, jangan hasut, tolong bertenang. Baru saja video mula, dah ada kekecohan, kawan-kawan. Nah, cukup, abang. Tengok Zainab. Hei, tidak, mari sini. Abang, kita kurung Zainab dulu. Zainab mari. Zainab mari, anakku, mari. Zainab mari, sayang, mari. Apa jadi dengan kamu semua? Mari, masuk kandang. Mari, Zainab. Zainab, mari. Masuk. Masuk, sayang. Bagus anak ayah. Dia memang bijak. Abang, sebaik saja video mula, terus dari huru-hara, gaduh, bertumbuk. Bukan? Tadi ada masalah ke? Betul kan? Bila nampak kamera ni, anak-anak kita jadi lain macam. Semua jadi semangat. Semua jadi kelam kabut. Hari ini kawan-kawan, apa topik kita? Mari sini sekejap. Korang tahu kan, sebelum ni saya cakap nak tonjolkan Escobar dengan Asha. Hari ni kita akan tonjolkan mereka. Kita akan lepaskan Escobar dengan Asha. Biar mereka bersosial dengan anak-anak kat luar. Terutama sekali Escobar dengan Dede memang bermusuhan. Asha pula musuh dengan Tyson. Tunjukkan Tyson juga. Tyson, anak jati Argentina. Kat mana kau anak? Tengoklah karisma lelaki ni, aku rasa bukan setakat 81 degree. Kat dunia ni ada ke Gohan yang segak macam ni? Macam mana karisma lelaki ni memang luar biasa. Lepas tu Rocky pun berdendam dengan Tyson, tengoklah. Korang rasa Rocky ke yang menang atau Tyson? Kawan-kawan, aku tunggu komen korang. Bagi aku, Rocky lagi kuat. Sekarang ni, hari ni, kita akan keluarkan Asha dengan Escobar. Kita akan sosialisasikan mereka. Video ni akan jadi agak berisiko. Harap-harap Escobar dengan Dede tak bergaduh. Asya pun harapnya tak serang betina lain. Nora pun ada kat luar. Ini akan jadi video yang menonjolkan mereka. Beberapa hari ini aku tak dapat upload video, maafkan aku. Kami dah mula ubah suai. Kami tengah buat ubah suai ke alaman, kawan-kawan. Aku akan ceritakan tentang mereka juga sekarang. Tapi aku minta tolong sangat. Sebelum tu, jangan kecewakan aku. Tolonglah buat sesuatu yang baik. Aku merayu pada korang. Kalau korang nak sokong video ni, tekan like, subscribe dan tinggalkan komen. Aku akan sangat gembira. Like dan komen korang sangat berharga untuk aku. Jangan kecewakan aku. Jangan malas. Tekanlah like. Tulis apa-apa je kat komen. A, B, C, Z pun tak apa. Weh, Hector, mari sini. Hector, mari. Hector kat mana budak hebat ni? Anak bijak aku, anak baik aku, anak musuh keldai aku, musuh keldai. Tengok Tyson tu. Tyson sekarang aku suka Hector tau. Hector Tyson ayah. Dia marah pada Hector. Macam mana manusia kadang-kadang cemburu antara satu sama lain. Anjing pun sama, abang tengok. Carlos pada Tyson, Tyson pada Hector. Aku sayang dia. Dia cemburu. Mereka saling bermasa muka. Tengoklah Carlos, Allah bagi dia mulut je. Yang lain macam terlupa. Kau menyalak kuat sangat. Perlahan sikitlah. Kau ni psycho betul. Semua kandang ni kami dah ubah suai. Kawan-kawan, belum siap lagi. Masih ada yang perlu kami buat. Ya, aku tengah cerita sesuatu ni. Tunggu sekejap. Apa masalah kau ni? Korang ni anak dari taman yang sama. Jangan bergaduh lah. Tenang sikit. Okey, kau singa, kau harimau. Kau boleh pukul, kau boleh pecahkan. Tapi tenanglah dulu. Ya, nah. Masing-masing dah pilih seekor anjing untuk diincar. Semua orang serang satu sama lain. Betul tak? Semua orang serang satu sama lain. Okey, cukuplah. Aduh, sumpah aku dah letih lah. Aku nak cerita pasal sangka-sangka ni, tapi kalau diorang boleh bertenang sikit, mari kita mula dari awal. Jadi, kawan-kawan, bahagian bawah semua ni memang dah reput. Cerita dah baiki bahagian bawah ni. Terima kasih kepada Gohan. Dia buat kerja ni walaupun sambil marah-marah. Kita suruh juga dia buat. Akhirnya siap juga. Jadi kukuh dan cantik. Kita tukar profil bawah dia. Bahagian ni pun kita dah betulkan. Cuma penutup dia ni je yang masih sedikit terbuka.
Dinding tu dah condong ke bawah. Sebab tu sekarang bahagian bawah dia dah kukuh, kita dah pasang batang besi dari bawah untuk kukuhkan lagi. Supaya mereka tak pecahkan. Tengok sini, macam yang korang nampak, ni kawasan hektar. Sekarang, pintu ni boleh bergerak sikit. Tengok sini, dia bergerak sikit je. Boleh pecah ke kau kan? Tak pecah bang, itu pun sebab dia bergerak dari dinding. Tengok ni, nak lekatkan. Kita terlupa benda ni kat sini. Batang besi bahagian atas. Ada batang besi bahagian atas kat situ, kita terlupa. Ni air liur siapa ni? Bukankah ni Carlos yang punya kat sini? Kita dah semak semua ni. Itu tempat Alex, itu tempat Carlos. Kita dah tukar semua profil bawah dan bahagian tepi bila perlu. Pintu sangkar ni memang dah teruk. Kita dah baiki macam ni sekarang. Sini pun dah kukuh. Tengok, macam yang korang nampak, bahagian atas tu bergerak sikit memang biasa. Bahagian bawah, semua kukuh. Tak ada masalah. Semua dah dipasang dengan batang besi. Sekarang kita dekat sangkar ni, pintu sangkar ni pun memang teruk juga. Kita dah pindah ke sini. Bahagian kanan tu kita dah tukar profil dia. Bahagian bawah pun kita dah letak profil baru. Semalam kita tengah buat pintu dia, muka kita terbakar. Jadi kita berhenti sekejap, rehat dulu kawan-kawan. Nanti kita akan buat pintu dia. Lepas tu kat sini pun akan buat pintu juga. Lepas tu kita dah buat sangkar dia juga. Sangkar dia pun kukuh. Kita dah tukar engsel dan profil dia dari bawah, atas, semua tempat. Dan kita dah kukuhkan dari semua arah. Yang ni dulu terbuka sikit, gokan dah kimpal. Bahagian bawah pun dia buat elok-elok. Sekarang semua dah kukuh. Anak ayah, sini pun sama, kukuh juga. Sekarang berapa sangkar yang tinggal? 2, 3, 4. Ada 4, kat depan ada 4 sangkar lagi. Kita akan buat yang tu, perlahan-lahan kita baiki satu-satu. Cuma muka kita yang terbakar. Mata pun dah tak kisah. Sekarang muka pun dah mula terbakar. Aku cakap, apa benda kerja welding ni memang menyusahkan. Listen Baba, keanggunan kau pun dah cukup. Jom kita pergi dekat Rocky. Dekat kebun ada anak ayam baru sampai. Aku nak tunjuk kat korang juga. Tunggu Rocky, jangan dede, jangan dede. Shh. Jangan anak-anak, tunggu. Sabar dulu. Rocky, nakal betul Rocky. Gatal Rocky, dia masih kat sini Rocky. Semua tempat aku jadi kotor. Tunggu, kaki kau penuh lumpur. Tunggu. Nakal betul, nakal Rocky. Rocky lari. Rocky memang sayang aku sangat, tapi kau nampak kan? Rocky, nakal. Sabar dulu. Cukuplah anak. Semua tempat dah penuh lumpur. Cukuplah bayi besar aku. Cukuplah kau dah masuk lumpur. Dah kotorkan diri kau Rocky. Sekarang, mari kita tunjuk anak ayam baru kita. Gohan, mari ke sini. Kita dah beli anak ayam baru kawan-kawan. Terima kasih kepada adik Berka. Sekejap Rocky, aku nak cerita sesuatu. Tapi kau dah kotor baju aku. Sabar anak, cukup. Aku pun sayang kau, tenang. Sekarang tengok, kita dah beli anak ayam baru macam ni. Sabar Rocky, tunggu. Ini... Anak, boleh tak kau duduk diam lagi sekali? Ini anak ayam daging. Kita ada seekor yang putih. Dulu saya ada 50 ekor macam ni. Tapi semuanya mati pecah telur. Terima kasih kepada adik Berka. Dia bawa lagi 5 hingga 10 ekor untuk saya. Sekarang ni ayam-ayam ni mungkin dah 2-3 kilo agaknya kan? Ada memang ada. Mula-mula mereka datang, mereka jadi lesu. 2-3 hari tak boleh bergerak. Tak makan, tak minum. Malah salah satu yang dibawa tu mati. Saya pun tak faham kenapa dia mati. Yang selebihnya, Alhamdulillah masih hidup. Keadaan kesihatan mereka baik, tak ada masalah. Semoga ini membawa kebaikan kepada kita juga. Tunggu Rocky, tunggu. Tengoklah sini, korang nampak tak apa yang Rocky dah buat kat aku? Tengok. Dia pun sekarang masuk ke dalam lumpur kat sini. Lepas tu kaki dia penuh dengan lumpur. Kawan-kawan, first third, kau tak tunjukkan anak-anak first third aku bro. Nakal. Tengok, diorang tumpahkan air lagi. Nampak tak nakal? Kenapa kau tumpahkan air tu? Mana si comel-comel aku? Mana bayi-bayi aku? Kat mana cantik-cantik aku? Biar ayah sayang mereka ya. Bayi-bayi besar aku, ayah nak sayang mereka. Apa yang kamu buat tu nakal-nakal? Rocky cemburu betul. Rocky ni memang anjing yang sangat cemburu. Rocky mari peluk aku. Tak nak ambil kau, badan kau penuh lumpur. Cemburu sangat. Kalau aku sayang anjing lain, dia tak boleh terima. Tengok, setiap kali aku datang dekat dia, macam dah setahun tak jumpa aku kan. Setiap kali aku datang dekat dia, betapa dia sayang aku. Kau tak faham lah. Kat sini sekarang ada air ke, dia masuk lumpur semua, jadi kotor sangat. Ada juga yang tulis, suruh cukur bulu dia lah, suruh buat grooming lah, suruh itulah. Bro,
Anjing ni duduk kat laman je, sekarang nak buat grooming apa lagi? Bulu depan mata dia dah panjang, jadi kita potong sikit. Tapi, cuba kau rakam burung merpati tu. Kali ni, diorang beratur kat situ pula. Masya Allah lah korang ni. Anak jaki Anatolia ni semua. Tok Penghulu dan datang kau kan. Tok Penghulu apa khabar? Tok Penghulu apa khabar? Tak sah kalau tak bagi salam kat Tok Penghulu kan? Masya Allah, inilah harimau aku. Ketua kat sini. Tengok tu Rocky. Boncok, lawan Rocky tu. Boncok, lawan Rocky tu. Takkan tak bagi salam kat orang. Dia terasa datang dekat aku sendiri bagi salam. Kau nampak tak? Rocky, abang, Rocky ni cemburu. Sumpah, Rocky ni cemburu sangat. Bukannya aku tak boleh sayang yang lain. Aku dah kemaskan bahagian sekitar mata dia. Bulu dia pun belum tukar bulu busi panas lagi. Nanti dah tukar baru kita tengok. Macam tu lah. Sekarang dia tak ada apa-apa. Dia nampak kotor sebab masuk lumpur semua tu. Korang dah biasa. Dede, kau dah tak boleh masuk pintu ni lagi. Faham tak? Itu dulu je. Rocky, jaga tempat ni Rocky. Aku dah jadikan pengawal untuk ayam-ayam tu. Tengok perlahan sikit, perlahan sekejap. Kita kat sini bukan sebab dia garang, tapi sebab dia buat semua tempat aku jadi berlumpur. Kau tak nampak ke? Rocky, berhenti. Tunggu. Allah! Rocky pun lari. Rocky boleh datang sini tak? Apa jadi ni anak? Bede ni, tengok. Aku pecahkan kepala kau nanti, ha? Dulu memang comel, tapi sekarang dah makin melampau pula. Sekarang kita akan tutup 2-3 sangkar ni kawan-kawan. Lepas kita tutup atasnya. Abang, terus masukkan Dede ke dalam sangkar. Kau nampak tak perangai dia yang menyusahkan tu? Dia pun tak apa-apa, tapi sebab dia buat macam tu, dia jadi takut. Sebab tu dia merengek, bukan sebab kena gigit ke apa. Aku akan kurungkan Dede, abang. Tak, dia suka masuk campur hal orang. Sebab dia ni memang kuat cemburu. Dia cemburu, kalau kau sayang orang lain, abang, dia terus nak kacau, nak ganggu. Nakal kah kau ni? Dede nakal. Mari sini. Sini, mari. Mari sini. Mari sini. Apa yang ada kat situ? Ha? Kenapa kau buat macam tu pada Rocky? Kenapa kau buat macam tu? Cemburu. Aku sayang dia. Tapi bila dia cemburu dengan aku, dia buat macam tu kawan-kawan. Dia cemburu. Tak boleh nak kongsi aku dengan orang lain. Faham tak? Sekarang mari abang. Dengan Escobar kita dah boleh atur benda tu. Siapa tu Princess ke? Princess! Kenapa kau tinggalkan anak-anak kau dan datang sini, anak? Kejap, apa kau buat, Natasha? Dia terus masukkan kepala tu dalam mulut dia. Princess, kat mana kau tinggalkan anak-anak kau, sayang? Ha? Kenapa kau tinggalkan anak-anak dan datang sini? Datang sebab nak tahu sangat nak masuk video? Ha, Princess? Aku datang sebab nak tahu sangat ke, sayang aku? Tapi, Princess... Laura, kenapa kau tak lepaskan tali tu, anak? Tengok ni, anak, lepaskan. Lepaskanlah. Kau nak aku bawa kau jalan-jalan ke? Princess dengan Asya boleh bergaduh rupanya. Asya dengan Princess memang ada masalah sikit. Sekarang, siapa yang kata Princess boleh belasah, bagi lokasi. Sekarang, orang macam ni memang kena lawan dengan orang yang sama keras. Tengok Escobar. Sekarang, dia akan marah pada Dede itu. Dia akan marah pada Dede. Tunggu, biar aku lepaskan Escobar dulu. Kau ke yang ikat tempat ni balik? Tunggu. Escobar, mari sini. Tunggu Asya. Asya, kau tunggu dulu. Esko, kau pergi dulu anak. Tunggu sekejap abang. Tarik Esko, cepat. Sekarang kita tengok Esko dulu. Esko, mari anak. Mari singaku, mari. Tengok Dede, dia nak serang Esko. Tengok. Esko, mari Esko. Anak jati Jerman, mari. Mari, anak singa. Tengok Esko. Tengok gaya dia. Masya Allah. Masya Allah, anak aku. Anak jati Anadolu. Betul-betul asli. Mana dia? Mana pahlawan aku? Tengok Dede. Dede nak terjah dia sekarang. Harap-harap tak jadi gaduh. Dede baik-baik. Sekarang mata Dede tertumpu pada Escobar, abang. Sekarang Escobar jantan, dia akan jelajah satu kawasan dulu, tinggalkan bau dia dan menyesuaikan diri. Baiklah, mari kita ikut Escobar. Harap-harap videonya tak ada masalah. Sebab fikiran Dede memang dah dekat ayam-ayam tu. Esko, mari sini aku nak belai kau. Mari sini kejap. Nakal, anak nakal aku. Kau jatuhkan mikrofon. Sabar, Escobar pun tak nak datang untuk dibelai. Yo, Dede nak terjah dia. Dede, mari sini. Dede nakal, dia bawa Nora ikut sekali.
Mari. Mari Nora. Biar aku tunjuk perangai baik Nora. Nora, mari. Mari, hoppala. Anak darah besar, Masya Allah, anak perempuan aku. Ayah sangat sayang dia. Anak perempuan aku yang bijak. Tengok abang, Nora sangat setia, sangat bijak, tak pernah bergaduh, tak bising, sangat lembut. Tengok, Nora mari. Mari baby besar, tengok. Nora bagi pau. Tengok, Masya Allah pada Nora. Natasha, cepat sangat cemburu, Natasha. Kau mati sebab cemburu. Anjing-anjing aku semua cemburu dengan aku, abang. Sumpah, tak ada satu pun yang tak cemburu. Semua cemburu dengan aku. Tak boleh kongsi aku. Manos, nak aku lepaskan kau juga ke? Faisal tak peduli pun. Asalkan kau bagi Faisal makan, kau okey je. Sekarang giliran pertama jatuh kepada Asia. Aku agak takut dengan Asia dan Nora. Bismillah. Asia, mari sini. Tunggu, biar macam ni dulu. Asia, sekejap sayang. Asia pun tak ada kolar. Jom kita bawa Asia jalan-jalan sekejap. Tadi aku kata Nora besar, tapi bila Asia keluar kan, Nora, perlahan sikit sayang. Tengoklah Asia tu besar betul, Masya Allah. Dan dia betina pula tu. Baik. Asia abang Asia sangat cantik sekarang. Gohan, jom kita teruskan macam ni saja. Kau jalan dulu, kepala aku. Pening kepala aku. Baiklah. Tengok Tyson Baba sekarang. Aku ingin tahu reaksi dia bila nampak Asya. Tengok, dia dah dongak kepala. Kau nampak tak? Dia berhenti sekejap kat situ. Tyson berhenti kat situ. Kawan-kawan, tengok. Asya memang anak yang sangat berkualiti. Asya, kebanyakan anak-anak kita pun macam tu. Abang, cuba tengok Asya sekejap. Kalau kau tengok dari jauh, kau akan kata ini betina ke? Orang takkan cakap tanpa periksa dulu. Masya Allah, memang macam jantan. Sekejap Nora, kau jangan terlalu dekat sana dengan Asya. Hati-hati. Abang, biar mereka berkenalan dengan Nora dulu. Saya agak risau dengan Nora. Kalau tak ada masalah dengan Nora, tak ada apa-apa. Tyson Baba, lalu sebelah saya, senyap. Tunggu sekejap anak perempuan. Cuba tengok tu. Sebenarnya kau patut kumpulkan mereka ni. Tyson, Carlos, Asya, Nora, Alex. Bawa mereka ke hutan. Dan juga Sky. Sky si psikopat. Sky pun kawan-kawan, seperti yang kamu tahu, Sky sekarang adalah tetamu. Bukan semalam, tapi sehari sebelum itu, tuan dia datang. Salam kepada adik saya dari sini. Sky ada urusan dokumen, mereka dah selesaikan. Cuba rakam Sky tu. Kita akan pindahkan Sky Baba ke sangka depan. Sekarang kita akan letak Dede di sangka depan. Sky Baba akan masuk, Medusa akan masuk, tapi kita akan buat tempat tertutup untuk mereka semua. Sky, kau tumpahkan air ke? Oh, tengok Sky tu terus terjun. Sekejap, kau ke yang campak batu-batu ni ke dalam atau Sky yang campak? Sky, kenapa kau gali kat situ? Aku tertanya-tanya, macam mana batu-batu ni boleh terkumpul kat dalam? Aku dah hamparkan kat depan tadi. Mari sini. Pasal Nora sekarang, macam mana Asya? Apa pendapat kau? Korang rasa macam mana kawan-kawan? Asya, dia akan serang ke atau tak serang? Tengok Tyson sekarang. Sekarang Tyson, dia memang takut dengan Asya kan? Bayangkan anak Tyson dengan Asya, Anjing paling kuat di dunia kah masa tu? Mustahil. Macam mana pula mustahil? Mustahil. Tengoklah Tyson, dia takut sangat dengan Asya. Dia segan dengan Asya. Tapi aku maksudkan dari segi kekuatan. Tunggu. Asya, mari sini. Asya, angkat kepala sikit. Tengok ni. Masya Allah anak perempuan aku. Nampak tak abang? Biar aku duduk sebelah dia. Anak perempuan aku yang gagah. Kita kena cari jantan yang baik untuk dia. Kita nak lepaskan pusat juga ke? Abang, kalau kita lepaskan pusat juga, memang berkualiti sangat ni. Yalah, pusat memang berkualiti. Pusat tu kanggal, anjing penggembala, faham tak? Tengoklah dia ni, ya Allah. Aku sanggup berkorban demi kau. Tengok tengkorak kepala dia, Masya Allah. Anak perempuan aku, cium ayah sikit. Kita pergi tak ke hutan jalan-jalan? Kita pergi tak ikut jejak serigala? Tengok, kalau dalam hutan ada serigala depan dia, serigala tu memang dia cari-cari. Abang, bagi tadi sama. Awak melalui sini dengan saya nampak anak macam tu. Kenapa tak tangkap dia? Satu lagi masuk, cuma Arnab je yang tak ada. Kalau kau bawa ke sini, cukup semua. Saya tak sempat tangkap abang. Dia lari laju sangat. Cuma Arnab je yang tak ada. Kalau kau bawa ke sini, cukup semua.
Serius, memang ada arnab di sekitar ladang kita. Kita nampak arnab. Semalam pun kita nampak rubah dan sekali lagi kita nampak rubah. Dekat sini memang ada macam-macam haiwan liar. Aku akan pasang kamera perangkap lagi. Harap-harap nanti boleh nampak beruang tu dalam kamera kawan-kawan. Aku memang teringin sangat nak tengok beruang tu. Asia, mari sini. Sekarang, mari kita lepaskan pusat sekali dengan Asia. Boleh Gokan? Tengok tu, tengoklah ya Allah. Allah, Masya Allah, anak perempuan aku. Masya Allah, anak aku. Tengok kemegahan dia. Ambil gambar dari sana, Gohan. Tengok, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, abang. Tak perlu dah cerita lagi tentang Cik Asya. Demi Allah. Demi Allah, Cik Asya. Ambil gambar Escobar, dia berenang laju. Escobar dah mula berenang. Esko, dah sampai masa berenang ke anak? Escobar dah mula berenang kawan-kawan. Escobar dah rasa panas, Esko. Tengok sekarang, tengok kat Dede, perhatikan Dede. Tengok Dede menyelam. Dede, orang tu baru berenang. Biar dia datang, jangan kacau dia lagi. Sungguh, Natasha dah lama tak masuk berenang. Tapi tengok Escobar terus terjun. Masya Allah. Mari sini, mari kita kenalkan Asya dengan Odin. Perlahan sikit Escobar, kau hampir jatuhkan aku gila. Mari. Tunggu Asya. Aman. Hei, bertenang, sekejap. Nanti jadi huru hara. Tunggu Tyson, Baba, Abang. Dia tengah perlu Odin. Boleh saya cakap sesuatu? Jangan biar pusat masuk campur antara mereka. Nanti bergaduh. Tengoklah, mereka dah melekat antara satu sama lain. Semua orang tengah tunggu satu sama lain sekarang. Tunggu, mari Asya. Tyson kepada Asya. Saya kepada Escobar. Odin kepada semua orang. Tunggu, biar Esko berenang sekali lagi. Esko, mari. Esko, berenang. Di mana Esko? Esko, mari anakku, lompat ke kolam. Lompat macam ikan. Mari kita tengok, mari. Lompat macam ikan. Mari anakku, mari anakku, mari anakku, mari. Tengok sekarang, tengok. Ayulah. Tangkap seekor ikan lah. Mari kita tengok. Kau buat dari Dede, jangan-jangan itu Dede. Dia boleh berenang tau. Kau nampak tak mereka saling berpaut dengan Dede? Tapi Escobar ni kawan-kawan, dia anak yang sangat hebat ya. Semoga Allah lindungi semua anak-anak kita dari hasad dan pandangan jahat. Kamu semua ucapkanlah Masya Allah. Tulis Masya Allah di ruangan komen. Semua anak-anak kita memang cantik-cantik belaka. Masya Allah. Mari sini Asya, tak apa anakku. Asya, contohnya masa bula-bula datang dulu, tengoklah video-video masa dia baru sampai. Dulu dia memang sangat nakal, serang semua orang, memang semua orang. Tapi sekarang Alhamdulillah dah jadi baik. Lagipun memang susah nak lawan dia. Sekarang ni, tahu tak? Ya, maksud aku, Odin dan Modin pun dia boleh kalahkan dengan mudah. Aku cakap betul ni. Asya ni, walaupun dia betina, jangan pandang rendah. Dia memang anjing yang kuat. Lagipun keturunan dia pun bagus. Sebab itulah, Aries, ada yang kata anak-anak princess tu anak Aries. Aku tengok memang seiras Gokan. Sumpah memang seiras. Warna sama, kepala pun sumpah. Menawan dengan Aries pun macam mustahil juga. Ya, Ares tu boxer. Yang ni pula lentur macam monyet. Mesti dia cari jalan juga. Si tak guna ni. Tengoklah rupa dia. Siapa nampak? Mesti lari 7 kampung jauhnya. Macam mana rupa macam ni bro? Ares. Yang ni, mesti dia dah cari jalan contohnya. Princess mesti duduk bawah dia ni. Dah mengawan ke belum? Aku tak tahu. Tapi rupa pun macam Aries. Korang rasa anak-anak princess tu dari Aries ke Romeo? Ares, kau buat apa ni gila? Asya langsung tak peduli pun. Macam Ares tak wujud je. Nak aku lepaskan dia sekarang ke? Semoga perjuangan kita diberkati. Harap-harap Nora tak kena apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan Asya. Jalan Asya. Jom kita buatkan kolar yang elok untuk Asya, Gohan, kan? Bagi yang tebal sikit atau... Aku dah hantar pada kau yang terakhir, kolar tu. Ya, mereka tu... Tali leher mana boleh tahan dengan mereka? Kau tak nampak ke? Semua macam raksasa. Tali leher mana boleh tahan dengan mereka? Sebenarnya rantai memang sesuai untuk dia. Sebenarnya, apa kata kita cat satu rantai jadi hitam? Kau tahu tak macam mana rupa dia nanti? Sebab warna perak tu tak nampak sangat, tak menonjol. Warnanya pun dah kuning. Faham tak? Kita buat hitam untuk dia. Baik. Mari sini Asya. Kita biar dia bebas. Biar Asya main-main dulu. Tyson, aku lepaskan Asya. Hati-hati ya Tyson. Tyson, mari sini.
Aku nak belai Tyson ni. Tyson, kau ingat kau boleh kena pukul ke? Kau tahu tak, kalau dia ni dah naik gila, kau tahu apa dia boleh buat? Masya Allah, anak jantan aku ni. Sabar, Esko nakal. Tunggu. Barang kau basah. Sabar, anak. Sabar. Esko mula nak kacau aku lagi. Semoga urusanmu dipermudahkan. Oh, tapi Nora pun ada sesuatu. Kau nampak kan? Anak perempuan, ayah selalu kata kau bijak. Tapi kau pun cari pasal dengan mereka. Jangan bergaduh dengan sesiapa pun. Dengar tak? Anak perempuan, ayah yang lemah lembut. Ayah tak nak gaduh-gaduh, bising-bising. Mari sini, mari. Asya pergi ke mana? Oh, Tyson dah marah ya? Cik Asya, biar dia teroka kawasan ni, kita pun boleh buat kerja kita. Mari kita lepaskan salah satu ke depan kontena. Tengok Fustek, cepat tarik Fustek. Fustek, kau buat apa tu? Kau pun nak lari datang sini ke? Fustek nakal. Siapa kita nak hantar ke depan kontena kali ni kau kan? Rena tu, kita nak hantar dia terakhir kali kan? Bella akan lari dari situ. Itu memang pasti. Maksud aku, kalau kita cakap Alex langsung takkan pergi. Rasanya tak ada anjing yang boleh kita bawa dari kandang kan? Kalau kita keluarkan Joker akan lari dari situ kah? Anak, jangan bagi Joker lawan dengan Asya. Tunggu, mari kita cuba dulu. Okey Rocky, alahai Rocky, kau memang terbaik. Lelaki sejati, kau memang terbaik anak. Tunggu, biar aku belai Fustek sekejap. Alahai Fustek, kau nak lari ke mana dari situ? Nak lari ke mana dari situ gadis kecil, Kau pun dah mula panjat sekarang. Sayang, anak-anak kau semua tersusun elok. Alahai sayangku, ayah sayang Fustek ayah ni. Anak bijak ayah. Fustek, dia kata bawa aku ke sana. Sebenarnya yang paling sesuai dilepaskan ke sana ialah Leo. Tapi korang rasa aku patut bawa Leo ke kawan-kawan? Atau bawa trio Romeo, Leo, Mia? Macam mana aku nak bawa sekarang ni? Anak, Joker boleh bergaduh sekarang. Biar mereka tulis di ruangan komen, okey? Sekarang kita bawa Romeo pula. Sekarang aku dah siapkan raja sebenar kawan-kawan. Lelaki yang jadi hakim di kebun kita, Romeo. Tengoklah dia, tengoklah. Masya Allah, anak jantan aku ni. Dede datang. Tunggu, Dede sekarang nak serang dia, tunggu. Dia nampak macam kerdil je sebelah yang lain. Romeo, kau nak mengawan dengan Nora ke gila? Warna pun sama, tengok tu. Anak Nora tu. Benda macam ni pun aku kena tengok ke anak? Sumpah, dia betul-betul pandang Nora. Mari Romeo, mari. Sebenarnya ini Mia, Romeo, tapi nanti mereka kotorkan tempat tu juga. Sebab tu aku cakap, aku nak lepaskan mereka di sini. Masuk anak, masuk. Nora, mari. Okey, sekarang Nora dengan Romeo. Romeo, tunggu. Aku akan lepaskan. Sabar, jangan tergesa-gesa. Lari, Romeo memang kacak sangat kan? Saya sangat sayang Romeo ini kawan-kawan. Memang sangat kacap. Yang ini pun sangat berkualiti. Sekarang ada yang marah saya. Kenapa kata anjing berkualiti? Semua anjing itu berkualiti kata mereka. Kawan-kawan, untuk yang tidak faham, biar saya jelaskan begini. Maksud saya, kita sebut berdasarkan baka. Contohnya, baka dia French Bulldog. Yang ini pula Cane Corso. Maksudnya, mengikut piawaian baka masing-masing, haiwan-haiwan ini ada pertandingan mengikut piawaian baka mereka sendiri. Yang mana lebih sesuai dengan baka asal, lebih serasi, lebih cantik, itu maksud saya. Kalau tidak pun, semua anak-anak itu berkualiti. Apa bezanya? Kau faham tak maksud baka jenis tu? Tapi dari segi piawaian baka, Romeo, kau datang, kau berak dalam rumah, itu bukan kerjaan kau lah, sumpah Romeo. Tengok Tyson, tenang Esko. Ya kawan, Esko pun ada perangai buruk ni. Mari sini. Romeo nampak macam dah cuba nak pikat Nora dari awal kan? Romeo, kau suka tak Nora? Tengok tu, nampak tak? Ini je yang kurang lagi. Jangan tarik. Mari. Jangan buat kerja lebih dari kemampuan kau, Romeo gila. Romeo nakal. Duduk diam. Aku panggil kau ke sini supaya kau jalan elok-elok. Mari sini. Nora pun tak cakap apa-apa. Nora. Romeo, duduk diam. Nakal kau ni. Yang ini pun miang. Memang miang betul. Apa dia buat ni?
Tengok, dia dah buat Nora marah. Harap-harap Nora tak serang dia. Duduk elok-elok lah nakal. Jom kita keluar sekejap biar mereka main kat sini. Nora, aku keluar dulu. Kau main dengan Romeo kat sini. Tunggu. Tunggu Nora, tunggu. Mainlah dengan Romeo sekejap. Esco, jangan bagi aku nampak kau kejar Faisal lagi, faham? Aku pecahkan kepala kau nanti, dengar tak? Dia masuk kolam lagi, lepas tu lari pula. Firstert, macam mana kau boleh lari Firstert? Macam mana kau boleh datang sini? Kau kecil je. Kau lompat pagar ke? Lompat pagar rupanya. Firstert, kau je yang mula muncul. Mari sini, aku nak belai kau. Mari sini. Anak aku nampak kat luar ada main, ada borak. Dia terus lompat datang sini. Nak letak kau sebelah Romeo ke? Romeo mesti cuba mengawan dengan dia sekarang. Anak, nak aku letak ke? Nora dah mengamuk. Nora cakap cukuplah dengan Romeo. Pergi. Hey, Natasha, jangan sentuh Firstert. Tengok, Tony pun ada perangai nakal macam ni. Dia asyik melekap je. Jangan sentuh Firstert, anak. Dia tak suka Firstert. Dia cuba nak gigit Firstert, kawan-kawan. Apa yang aku cakap dekat Escobar? Dia lari, main. Lepas tu kepanasan. Dia terjun, berenang dalam kolam, kawan-kawan. Dia main dengan Faisal, mereka tak menggigit. Cuma bersukan dengan Faisal. Saya tak benarkan sangat, tapi tetap juga jangan bagi dia penat. Esko, mari. Mari anak. Mari. Asia, mari sini. Satu-satunya masalah tentang Faisal adalah Ares. Ares buat saya gila, kawan-kawan. Dia tak duduk diam, tak dengar cakap. Ares ke Hector? Hector lain. Sekejap, ada yang melompat. Dari situ kan. Lari, ada bunyi. Nora dah masuk rumah. Kenapa kau biar tingkap tu buka? Kau tak tahu ke pasal Nora? Romeo pun tengah cari dia sekarang. Romeo lompat, kau pun masuk sana. Tak apa, nanti kita keluarkan dia. Esko, mari. Mari sini. Masya Allah, harimau aku ni. Lari sikit. Berhenti. Jangan kotorkan baju aku, okey? Biar musim panas datang, kita bawa anak-anak ni pergi laut. Rindu betul aku pada laut. Sebenarnya sekarang pun kalau aku bawa anak-anak tu alasannya. Kau nak berenang tu yang best sebenarnya. Ya, aku nak bagi kau berenang dengan Escobar. Kenapa? Cuba kau berenang dengan Escobar, nanti kau tengok kau hebat ke tak, baru kau tahu. Aku tak boleh biar seluruh badan aku bercala. Sekarang pun kalau aku bawa mereka boleh berenang. Tapi aku pun nak masuk dengan tenang. Biar cuaca panas sikit lagi. Kita pergi, kawan-kawan. Hari ini, aku saja nak bawa Esko dengan Asia keluar. Alhamdulillah, mereka serasi, tak bergaduh. Aku gembira. Asia memang langsung tak pedulikan mereka pun. Tyson, mana Asia ni, Tyson? Tengok-tengokkan Asia juga. Apa yang berlaku ni? Dah keluar balik ke? Mana? Alamak, Nora ingat nak lari, tapi masuk rumah yang salah, cari 3 belakang nak lari. Tak apalah, sekarang... Saya sangat sayang kamu semua. Jangan lupa untuk suka video ini dan lagan saluran. Jaga diri baik-baik, selamat tinggal dan semoga sihat selalu, kawan-kawan.